Selamat datang ke Katalog. Aku Dan. Dan aku Azim. Jadi hari ni macam korang tengok dekat belakang, kita dah bawa Ativa kita pergi ke kedai tayar. Cuma dia belum buka lagi. So kita kena buka pakai kunci lah. Kita ada kunci. So hari ni kita akan pasang rim yang kita beli hari tu dan juga adjustable. Untuk bahagian bumper kita belum nak pasang lagi sebab dia ada beberapa technical issue lagi. So nanti kita orang akan update lah. So korang stay tune lah. Buat masa sekarang kita tunggu dulu kedai buka. Sidai dulu. Sidai itu pasti. Okay guys, aku tak update dekat korang, tapi actually rim ni aku dah pasang dia punya stiker. Aku dah pasang stiker engkai dan juga valve cap warna biru. And tak lupa juga ada surat beranak. Oh, kabur. Buffalo Soldier. Bye. Hantar pada awet. Kasih awet tengok. Ramai-ramai tengok. Oh shit. Okay tak okay? Nampak macam stress sikit. Macam donat. Donat tu. Donat. Donat tu. Kau Dunkin Donat. Dunkin Donat. Konten. Dia pakai kalau saya. Okay, so sekarang kita berada di satu tempat yang store dia lah, store dia. Kita nak show Syah apa rim yang aku rasa kau tengok lah, susah nak cakap. Jom kita tengok, ikut. Okay, kat sini korang nampak sini macam store dia. Ada macam-macam jenis rim. Rim standard pun ada. Kata macam rim standard Myvi kat belah sini, Asia. Dan ada few yang rim Japan aku rasa. Macam rim Japan, macam design lah. Sini diorang simpan lah. Tengok macam-macam. Oh, rim kancil pun ada. Kau tengok rim kancil. Korang nak rim standard balik, ni ada lah, rim Persona pun ada. Rim apa? Rim Persona ada, rim Myvi Beza pun ada. Mana budak-budak main Bono style tu boleh lah cari kat sini. Lepas tu nanti korang tanya Aweng. Korang tanya Aweng berapa boleh buka. Okay guys, saya Aweng saya kedai ni nama TMK Shah Alam section 20. Saya boleh rekomenkan saya ada apa-apa yang dalam kedai ni. Yang belakang saya sini ini untuk brake kit lah, untuk brake kit. Macam-macam kereta boleh guna lah, bukan original ni aftermarket punya. Harga boleh bincang lah. So belakang tepi saya sini ini untuk saiz 19 lah. So belakang sebelah sini saya ada yang jenis rim custom forged rim punya. Siapa-siapa minat custom forged boleh PM dengan Aweng. Sebelah sini untuk 17 inci. Lagi banyak lagi, sebelah belakang lagi ada yang 18 saiz, 15 saiz. Yang biasa pun ada. Yang original saya ada AOW lah. Saya tunjukkan sini dulu. Ini saiz 15, 16, 17. AOW original performing dengan Veloz wheel. Sama juga made in Thailand juga. So bahagian sini boleh tengokkan sebelah area kiri saya. Ini untuk 4x4 lah. Ada saiz pada 18 inci, 20 inci, 22, 24. Siapa pakai 4x4 boleh PM juga. Sebelah sini untuk 18 inci kita ada yang biasa juga, ada yang original AOW dengan NK Performance dengan Veloz wheel juga. Sebelah sini untuk V-Fire Alphard yang saya buat untuk
member-member atau customer yang guna Wifire, Alphard, MPV, SUV lah, size 20 inci, boleh follow saya punya TikTok. Saya ada buat promosi punya. So ada yang Continental, Mercedes atau BMW, Audi, Volkswagen, macam tu saya ada buat juga. So apa-apa korang nak cari kat TMK Shah Alam, jangan lupa follow, like, share. Ciao. Okay guys, kita dah siap pasang. Apa pendapat kau Zim? Tengok kita. Aku terpegun sebab saya tak ada tune. Dia tak terkeluar. Aku sebenarnya nak bagi tahu korang, sebenarnya aku risau sebab 8JJ kan. So based on experience sebelum ni, bila 7JJ ke 7.5 aku dah risau fender, terkeluar fender. So far even sekarang ni dia camber dia positif sikit, tapi tak banyak, 0.2 macam tu positif. So dia atas tu terkeluar sikit ke arah fender lah. Jadi dia still duduk dalam fender lagi. So bila dah camber kosong nanti, memang depan ni akan lagi ke dalam lah. Ada chance lagi lah untuk kita rendahkan. So macam korang tahu, confirm rendah lagi lah tu. Sebab untuk setup sekarang ni bagi aku okey. Tayar masih tayar yang ori, tayar standard dia. Rim 8JJ. Cuma isi tu dia kena tembak tembak gas lah. Nak bagi tayar tu stress sikit. Kita tengok bahagian belakang pula. Jom. Pendapat aku untuk masa sekarang ni, disebabkan dia donut, tayar dia tebal gila kan. Aku suka nampak looks tu. Cuma kalau korang nampak, dia punya belakang ni agak sunken, dia ke dalam sangat. Dia macam ada orang meniaga bawah fender tu. Jadi dah menganjing dah guys. Jadi kita mungkin akan tambah spacer, dan kita akan rendahkan juga belakang lah, bagi sama depan ataupun buat satu jari lah. Cuma yang tu aku rasa off record kot, sebab aku akan buat kat rumah je. Agak tak proper lah kalau aku tunjuk dekat korang kan. So korang tunggu hasil je lah. Korang tunggu hasil lah. Sebab nanti kita akan update lagi bila kita nak pasang bumper pula. Untuk episod bumper Zim, kita ada problem sikit. Untuk problem daripada segi satu cat. Disebabkan aku simpan kat rumah dalam store, so mungkin cat dia tak elok lah. Dia satu kusam tu kita boleh polish balik. Betul? Cuma isu dia, bila dia duduk dalam store bersepah-sepah kan, kadang ada barang terjatuh apa, cat tu ada tercalar sikit guys. So dari segi mata kita agak tak cantik lah. Tak cantik lah kalau kita nak hidangkan benda yang tak best kan. So aku rasa mungkin kita perlukan masa sikit untuk cat balik. Mungkin aku hantar cat kat kedai kot. Sebab sebelum ni aku cat sendiri je. So mana tahu sementara tunggu kot lah lampu boleh jadi albino ke. InsyaAllah. Who knows? Mungkin kita akan top up lah barang-barang kecil sikit. Kita buat lamsam sekaligus lah. Kot lah lampu bola albino, pasang aksesoris lain. Korang komen lah apa korang nak untuk barang-barang untuk sumbat kat kereta ni. Pada aku nak albino je. Sabar je. Kita menekan sikit guys. Dah makin ketat ni. Makin ketat. Jadi jom kita tengok bahagian tepi. Korang tengok dia punya tonggeng ni macam mana. Aerodynamic bro. So inilah bahagian tepi dia. Kalau korang tengok, body dia rata. Tapi kalau korang tengok bahagian depan, actually tayar tu dah rapat ke fender. Belakang 3 jari. Depan 1.5. Baru depan apa? 1.5. 1.5. So agak tak balance lah. Dia lagi best kalau satu depan 1.5, belakang 1.5. Dia lagi Cuma aku tak tahu lah bontot dia ni akan ke bawah lagi ke tak. Kalau lagi ke bawah, aku rasa macam Azim cakap, letak spoiler lagi cun lah. Dia agak mendongak sikit. Sebab kalau korang tengok sekarang, belakang dah berjongkit tapi body dah rata lagi. So mungkin nak kena bawa orang ramai selalu kat belakang kot. Lupa, yang ni kan kita pasang adjustable high-low body shift kan. Yes. Mungkin aku akan adjust bagi dia lagi lembut. Sebab sekarang ni macam naik kereta stance, kereta statik, gegar-gegar macam tu. Even though tinggi, tapi rasa gegar macam tu. Mungkin kita akan adjust balik body shift dia, and then kita akan rendahkan balik, lembutkan sikit. So sedap lah untuk bawa family nak jalan. Kalau tak tadi sikit badan tu. pusing sini je, pusing sini macam bawa kereta stand tu macam ni. Dia menghidup balik zaman nostalgia macam tu. So itulah untuk hari ni. Kita dah siapkan Ativa, kita pasang adjustable dan rim. And sedikit aku tambah dekat sini, ada stiker Enkai,
macam aku cakap awal video tadi lah, valve cap warna biru, surat beranak aku letak dalam ni. So basically aku nak bagi dia nampak macam ori lah. Sebab walaupun rim fake, at least kau buat lah dia nampak Effort macam kita ori lah. Effort kita. Betul. So Zim, macam mana? Aku rasa aku puas hati dengan outcome dia. Cuma itulah, kita tunggulah barang apa lagi kita nak masuk. So kalau korang tengok kat bumbung ni, sebelum ni aku nak mencuci kereta macam ni lah. Sekarang ni aku macam ni je. So mungkin lepas ni dia macam ni je kot. Mungkin lah aku nak buat dia bagi paras ni ke. Kita try lah, kita try. So jadi untuk menutup video kali ni, aku nak ucapkan thank you very much mana yang dah follow kita daripada awal sampai hari ni. Daripada 0 subscriber sampai 1000 lebih subscriber, thank you very much. korang support. Untuk masa akan datang mungkin kita akan buat review dulu, sementara nak tunggu bumper siap cat apa semua. Betul. Kita tengoklah apa incoming project nanti kita akan buat. Betul. So guys, thank you very much. Goodbye. Ciao. Zim, betul kau okey? Okey ke? Kalau diorang nak banyak-banyak sangat, cakap tak bagi duit lah, siut, subscribe banyak-banyak. Tapi tu lah, belakang tinggi tu. Okay dah. Itu tu boleh je. Depan ni semua. Tapi kalau dalam kamera nampak tinggi kat ni. Tengoklah soon. Kita nak siapkan bumper tu, bagi settle bumper tu. Okay, bagi Azim shoot B-roll. Kita gerak lah. So guys, apa pendapat korang dengan rim RTF ni? Kau rasa kena lah? Mata kasar aku kena lah sebab tayar dia tebal. Tapi pendapat korang, apa lagi rim yang sesuai untuk body Ativa ni? Cuba korang komen kat bawah. Tu Azim tengah share video. Okay guys, bye bye.